Dan Rasulullah bersabda lagi, tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat, dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Bukan mudah nak dapat ni. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita-kita ni di sisi malaikat yang berada daripada Allah Subhanahu wa taala, di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang panjang tapi saya tak akan bacalah. Cumanya dalam hadis ni ada sekumpulan malaikat, tugas dia mencari di muka bumi ini kumpulan-kumpulan jemaah-jemaah manusia-manusia yang berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, ataupun majlis ilmu yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan buat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dia beruntunglah sebab apa? Sebab Allah tanya dia pada malaikat, apa dia orang nak? Mereka mahukan syurga. Mereka pernah lihat ke syurga? Dialog lagi tu lah kan. Allah dialog dengan malaikat, padahal Allah tahu pun mereka tak pernah. Dan Allah tanya, kalau mereka ni tahulah macam mana indahnya syurga ni, lagilah mereka akan selalu bersama-sama dalam majlis begini. Lagi apa yang mereka nak? Mereka nak dihindarkan daripada api neraka. Pernah tengok ke api neraka? Allah tanya kepada malaikat. Mereka tak pernah tengok. Kalau mereka pernah tengoklah api neraka, sudah tentulah mereka ini akan berdoa sungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada api neraka. Ini lagi satu hadis sebelum saya mulakan tajuk pada malam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh dalam kitab Targhib wal Tarhib daripada Sahwan bin Asal Muradi berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW ketika baginda bersandar di masjid di atas kain burdahnya. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu. Maka baginda bersabda, selamat datang kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu akan dikelilingi oleh para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Kemudian mereka berlapis-lapis sehingga mencapai langit dunia kerana kecintaan mereka terhadap apa yang dia tuntut. Kita tak nampak lah malaikat. Nampak kan satu orang payung datang sini pula kan. Kalau nampak lah kan. Tak nampak, Allah tak bagi kita nampak. Tapi sebenarnya ada malaikat-malaikat yang melindungi kumpulan-kumpulan majlis-majlis ilmu ni. Cuma kita tak rasa lah. Dan dalam majlis ilmu ni Allah akan turunkan ketenangan dan juga sakinah pada mereka-mereka yang berada dalam majlis ilmu. Jadi kalau kita lah hidup ni banyak masalah, risau, macam-macam lah kita rasa dalam hidup kita ni, datang majlis ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ketenangan, sakinah dalam hidup kita ni. Allahu Akbar. Tajuk yang diminta saya sampaikan pada malam ini adalah mengenai Al-Quran. Sebenarnya saya bukan nak kuliah sebenarnya saya nak memberikan tazkirah, peringatan. Tazkirah ni benda yang kita ulang-ulang, kita ingatkan, dan anda rasa tak adalah benda baru pun nak cerita. Antum dah dengar sebelum ni, antum dah dengar pada satu ketika dulu, tapi itulah nama peringatan. Kita ingatkan antara satu sama lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Jadi, dan malam ni nak sentuh 3 perkara je, tak banyak pun, supaya benar-benar meresap dalam hati kita, meresap dalam jiwa kita, dan merubah kehidupan kita, mengetuk hati kita lah. Iaitu apa dia, kenapa dan bagaimana. Senang je. Kita ingat 3 perkara cukup lah. Tak payah banyak-banyak Anda pun tak nak present paper-paper yang tahap tinggi-tinggi dengan tak mampu kan. Jadi kita tengok apa dia, kenapa dan bagaimana. 3 perkara yang nak sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat dalam kehidupan kita, dalam kita memahami
satu kitab al-mu'jizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW pada umat ini, iaitu kitab Al-Quran. Apa dia? Apa dia ni kita nak cerita sebelum diturunkan wahyu ni. Sebenarnya zaman ini disebut sebagai zaman fitrah atau fatrah, iaitu daripada diangkatnya Nabi Isa AS sehinggalah kerasulan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, dan satu jarak masa yang lama, iaitu selama 600 tahun. Lama. Ini disebut, anak kena ada dia punya dalil dia lah. Dalil disebut dalam Sahih Imam Bukhari, hadis 3948. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW ke atas mereka berdua adalah 600 tahun. Zaman 600 tahun ni tak ada wahyu. Mereka hanya kebanyakan beriman, ataupun kebanyakan tak ramai pun. Ada 4-5 orang yang disebut dalam kitab tu. Yang lain tu sesat. Yang lain itu tak ada petunjuk. Mereka beriman ataupun beramal dengan sama ada Nabi Daud yang ditinggalkan ataupun Injil. Injil yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Ada beberapa individu yang tetap berpegang pada agama Ibrahim, dan zaman ini disebut sebagai zaman jahiliah sebelum Quran diturunkan. Jadi zaman jahiliah ni, saya nak cerita kenapa saya cerita kehidupan sebelum wahyu diturunkan, supaya kita dapat appreciate, supaya kita boleh menghargai betapa pentingnya wahyu ini dalam menyelamatkan manusia. Kalau kita boleh bayangkanlah masa itu, zaman jahiliah ni, kalau di Jazirah Arab tu, mudahnya berlaku peperangan antara kabilah dan puak-puak atas perkara yang kecil-kecil je. Sekejap gaduh, perang bunuh. Kita kena ambil tahu bahawa perang zaman dulu bukan sekarang. Tekan tukang button je, Iran boleh hantar unguided missile dia terus ke negara-negara lain. Perang dulu berdepan, pedang lain tu suasana tu. Jadi kabilah-kabilah Arab ni mudah je. Orang tak bayar hutang pun boleh bergaduh, boleh bunuh. Mudah anak orang pun boleh bunuh. Macam itulah, mudah sangat berlaku. Atas perkara yang kecil pun ada perang. Itu yang pertama, suasana dekat. Yang keduanya, kuasa pada masa itu yang besar. Macam sekarang lah kita kata USA, Russia, China. Pada masa itu ada dua kuasa besar, iaitu Farsi di sebelah timur dan Romawi di sebelah barat. Farsi ni dia sembah matahari, adapun orang Iran lah. Dan Romawi ni dia menganut ajaran Kristian. Arab ni, orang Arab yang duduk di Jazirah Arab ni Badui, dan kebanyakan mereka ini duduk dalam nomad, berpindah ganda. Farsi dan orang Rom ni tak tengok orang Arab ni. Macam kita lah, kita ni tak tengok orang asli dalam hutan kan. Tiba-tiba mereka ni menjadi satu tamadun yang besar. Macam tu lah, beranjak dia orang. Maknanya dia, Jazirah Arab pada masa itu ni tak signifikan kepada tamadun dunia pada masa itu. Dan dari segi sosialnya, biasalah semua kita tahu bahawa keadaan jahiliah masa itu pembunuhan anak perempuan. Dia melihat bahawa anak perempuan ni membawa celaka dan sial dalam kehidupan keluarga mereka. Jadi anak perempuan ni dibunuh. Minuman keras, zina, pelacuran, berleluasa. Dan agama mereka pada masa itu adalah mereka ni menyembah berhala, dan sebahagiannya tidak ada agama. Jadi kalau kita fikirkan sekarang ni macam mana agaknya? Sekarang ni adakah sama ataupun lain? Sebab tu ada orang kata sekarang ni adalah jahiliah moden. Ciri-ciri jahiliah dulu ada di zaman yang kita berada pada hari ini. Kalau kita ikut dari segi jatuhnya khilafah Islam yang terakhir, iaitu khilafah Utsmaniyah, dia jatuh tahun berapa?
jatuh Khalifah Utsmaniyah ni. Lama dia memerintah, bertahun-tahun, beratus tahun, menguasai sebahagian besar daripada Eropah. Antara empire itu besar lah. Tapi dia akhirnya jatuh selepas 4 ataupun 500 tahun. Tahun berapa tu? Tahun berapa? 1924. Selepas berlakunya perang dunia pertama. Dah 100 tahun ke belum? Kali 2026. Maknanya kita ni tak ada khalifah, tak ada negara, tak ada state yang menjalankan kedaulatan Islam sepenuhnya hampir 100 tahun dah. 100 tahun dah. Kalau ikut hadis Nabi tu, setiap 100 tahun akan dilahirkan mujaddid. Kita ni mungkinlah tak tahu, Allah Allah, apa tak ada dalil kan. Mungkin kita ni dah akhir zaman lah. Ada sempat tu Allah Allah betul kiamat ni kan. Tapi tak lama rasanya. Okay. Jadi jahiliah di zaman itu dah kembali balik lah. Tapi dalam bentuk moden lah. Dalam bentuk yang lebih tersusun dan contoh pelacuran kan. Antum kalau pergi Ipoh pun kan, jauh pun kan, teruk. Forum-forum tu tak cerita lah kan. Dan zaman sekarang lagi dahsyat sebab dengan adanya apps ni, tak payah pergi dah apa lorong lah. Kadang-kadang kesian juga kan. Nama Haji Taib malu disebut orang Haji Taib. Naik haji Taib tu sebut nama Haji Taib. Kalau maksudnya kita beri satu gambaran lah. Siapa yang ada kalau orang Haji Taib tu? Kan? Maknya dan sebagainya kan. Sekarang tak payah lah. Sekarang ni bukan saya buat tak tahu, tapi saya tahu dah cerita ni kan. Sekarang ni pakai apps je. Punya dahsyat ni. Jadi keadaan itu, keadaan sebelum turunnya wahyu begitulah. Saya kongsi satu video. Yang pertama, mengeksekusi anak perempuan. Masyarakat jahiliyah kerap kali terlibat peperangan antar kabilah. Menurut mereka, semakin banyak anggota keluarga perempuan, maka semakin lemah suatu kabilah. Mereka takut jika perempuan dari kabilah mereka terkalahkan sehingga merusak nama baik kabilah. Oleh karena itu, mereka membunuh setiap anak perempuan mereka. Yang kedua, mabuk dan berjudi. Mabuk dan judi adalah salah satu budaya masyarakat jahiliyah. Mereka menganggap bahwa meminum khamr sama saja layaknya meminum. Kita rehat sekejap, azan. Hilang ya. Inilah budaya buruk masyarakat jahiliyah sebelum datangnya agama Islam. Yang pertama, mengeksekusi anak perempuan. Masyarakat jahiliyah kerap kali terlibat peperangan antar kabilah. Menurut mereka, semakin banyak anggota keluarga
masa jahiliyah pergaulan bebas terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama al-istimta, yaitu perzinahan yang bertujuan untuk memperbaiki keturunan. Yang kedua al-rah, yaitu pergaulan bebas yang kita kenal dengan istilah. Yang ketiga al-raya, yaitu seruan untuk pelacuran. Itu sebahagianlah daripada bentuk kejahilan yang berlaku. Di mana yang saya sebut tadi, mereka ni membunuh anak perempuannya. Saya tak tahulah tuan-tuan dan perempuan, saya anak perempuan 2 orang, cucu 10 orang lelaki tak ada perempuan. Teringin juga nak cucu perempuan ni, tapi tak dapat. Belum dapat, kena kata tak dapat, belum dapat lagi. Dia sanggup bunuh tu. Itu tahap yang, tak nak cakap lah kan, tahap yang tak ada insan lah, bunuh anak kan. Bunuh anak yang tak berdosa kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh imagine lah, boleh fikir lah keadaan jahiliah. Sebab tak ada wahyu pada masa itu diturunkan. Sebab itu satu kitab yang ditulis oleh Syahid Said Qutb ni, Petunjuk Sepanjang Jalan. Dia mengatakan kita sekarang berada di tengah-tengah suasana jahiliah yang serupa dengan suasana jahiliah yang ada pada zaman kedatangan Islam dahulu. Malah lebih gelap lagi. Kita mesti membebaskan diri kita dari pengaruh jahiliah ini. Penulis ni, dia syahid dalam penjara, seorang orang Mesir. Syed Qutb ni dia belajar bahasa sampai ke Amerika Syarikat. Dia balik tu dia tengok tak boleh, ada keadaan dalam Mesir pun macam mana-mana. Ini baru jatuh lagi, daulah terakhir jatuh pada 1924. So dia menerbitkan buku ini 40 tahun selepas kejatuhan Khalifah Utsmaniyah yang terakhir itu. Jadi dalam buku Petunjuk Sepanjang Jalan ni, mungkin sebahagian dari kita dah baca Ma'arif Tarik ni kan. Antum boleh download lah dalam laptop ni atau dalam handphone ke. Beberapa pemikiran yang disebut bagaimana kita nak mengembalikan balik agama ini supaya secara totalnya kita kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya akan sebut. So, pendekkan cerita, Rasulullah SAW ni dia lahir di bumi Arab. Dan pada masa umur baginda menghampiri 40 tahun tu, Rasulullah SAW ni selalu bertahanus ataupun beruzlah di Gua Hira. Gua Hira ni berada di bukit Jabal Nur. Kecil je gua tu. Jadi Rasulullah masuk dalam gua ni, Rasulullah duduk memikirkan keadaan manusia, keadaan umat manusia Arab jahiliah pada ketika itu. Rasulullah duduk dalam gua Hira ni. Di bawah Gua Hira tu sekarang ni dah cantik dah. Dia siapa-siapa yang pergi umrah, pergi haji kan, InsyaAllah berpeluang untuk berziarah ke sana. Bawah tu dia ada muzium. Alhamdulillah saya sempat, baru saya pergi umrah, tak ada baru setahun lepas ke. Cantiklah dia, ada tempat minum, ada kafe dan ada muzium dan menunjukkan, dan dia ada buat replika lah. Siapa yang larat panjat-panjat dalam ke atas kan. Saya tak apa larat panjat, jadi tak panjat lah kan, bawah je lah. Tapi mereka yang larat panjat tu, gua ni kecil je, tak ada besar. Dia replika dekat dalam muzium tu. Rasulullah duduk di sana. Sehinggalah pada satu hari dalam bulan, ada setengah hari sejarah menyatakan pada bulan Ramadan, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi tak tahu pun itu malaikat Jibril pun. Dan malaikat ni datang dalam bentuknya yang asal dan memeluk Nabi Muhammad SAW. Berpeluk kuat tu. Dan suruh Nabi SAW baca. Rasulullah kata, aku ni tak boleh baca. Peluk lagi. Iqra' dia, baca lagi. Rasulullah kata, anak pelik mana pun tak boleh baca lagi. Tak apa, aku nak baca kan. Saya kira pelukan yang ketiga tu, barulah malaikat menyuruh Nabi SAW ikut apa yang
diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba tengok sikit. Kalau kita dapat gambaran macam mana rupa Gua Hira ni. Alhamdulillah, sekarang saya berada di Jabal Nur yang artinya mungkin bercahaya, dan di gua inilah tempat Kecil tak besar. menyendiri dari kaum masyarakat Makkah yang ketika itu masih jahiliyah, menyembah berhala, belum menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan di gua Hira inilah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kalinya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril yang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan saya akan menjelaskan siapa saja yang video ini semoga bisa berjalan juga ya. Jadi kalau kita tengok Nabi naik tu tinggi juga sebenarnya, daripada bawah tu ke atas tu. Tapi sekarang ni dah ada proper jalan lah. Ada dibuat jalan step yang ni, tapi kalau sakit lutut tu masih tak boleh naik lagi lah. Macam saya yang juga ni tak naik pun. Okay, jadi Nabi berada hampir 6 bulan. Sahajalah malaikat menurunkan surah pertama, wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bila malaikat suruh Nabi baca, pelukan yang ketiga tu, malaikat pun mengajar Nabi SAW dan menurunkan ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Okey. Apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat pertama ni? Menarik. Kalau kita fikirkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengarah ataupun meniupkan wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril dengan apa? Kalimah Iqra. Kalau antum belajar bahasa Arab, Iqra ni disebut sebagai fi'il amar, fi'il suruh. Dan kalau kita lihat suruh membaca ni, Allah ulang 2 kali. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat yang ketiga, Iqra lagi. Wa rabbukal akram. Jadi mesti ada sebab kenapa Allah suruh kita baca. Kenapa Allah tak sebut puasa, mayang, zakat? Belum lagi. Kalau logiknya lah, kalau pergi logik kan, doa ke, semayang ke, zakat ke, tak. Allah suruh kita baca. Sebab apa? Sebab baca itu adalah merupakan pintu kunci kepada ilmu. Ilmu yang kita perlu laksanakan. Jadi kalau kita lihat kepentingan ayat ataupun kepentingan surah pertama, ayat pertama yang Allah turunkan ini adalah kita kena mencari ilmu. Dan mencari ilmu ni tak cukup sekadar fardu ain masa kita sekolah tu. Sebab dengan ilmu ni lah yang akan menjana amal kita, menjana keinginan kita, menjana kesungguhan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi sangat penting kita mencari ilmu, kerana ilmu itu adalah pintu kepada amalan dan tindakan kita. Dan ilmu yang kita cari ni, kalau kita ikutkan, adalah ilmu yang Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Bismi Rabbik, nama Tuhan kamu Alladzi khalaq, yang menciptakan. Ilmu yang kita cari ni, ilmu fardu ain ni, adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan ilmu yang menjauhkan, bukan ilmu yang tak bermanfaat, tapi biarlah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah merupakan kunci kepada segala amal soleh yang kita nak buat. Tanpa ilmu, tanpa kefahaman, kita akan berada di dalam gulungan orang-orang yang sesat. Jadi penting sangat kita dalam hidup kita ni mencari, menambah, mempelajari. Dan setengah mufassirin tu kata ilmu tu bukan sekadar ilmu, dia kena kaji, research dan sebagainya. Jadi pentingnya ilmu itu sehingga pentingnya baca tu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengulang 2 kali dalam ayat pertama dan dalam ayat yang ketiga. Maknanya dalam pencarian ilmu ni, dalam menambah ilmu, tak ada kata penjen, tak ada kata cukup, tak ada kata stop. Dia berterusan. Betul lah kata pepatah Melayu tu, belajarlah dari ilmu, belajarlah daripada wayang sehinggalah ke yang lahat. Setengah tu kata belajar daripada saya kena pergi Cina, tapi itu bukan hadis rasanya, kan? Maknanya dia belajarlah sejauh-jauh yang mungkin, tambah ilmu. Sangat penting. Nak ubah kehidupan kita pun daripada susah, dia tak ada jalan lain, jalan mencari ilmu. Saya tahu tuan-tuan sebahagian besar daripada kita ni bukan anak orang senang, anak orang kampung. Saya sendiri pun mak ayah orang kampung. Mak ayah saya meninggal umur saya 18 bulan. Kan? Nenek bela. Kita nak hidup, alhamdulillah, penekanan kepada ilmu tu, penekanan kepada belajar tu. Dia tak ada cara lain. Kita bukan datang daripada gulungan. Kecuali lah antum ada banyak ladang bersawit kan. Mak ayah kita meninggal, antum boleh lah sambung. Alhamdulillah kan. Tapi saya getah tak ada, bersawit pun tak ada kan. Sangat penting lah kalau kita duduk kampung ke, duduk bandar ke, kita tak akan mewarisi dah kekayaan mak ayah kita kan. Anak-anak kita pun kena tekankan belajar. Saya dulu alhamdulillah lah. Adik-beradik saya ni memang tekankan saya belajar lah. Belajar. Tak keluar pun, tak apa. Kalau tak kenal kita pun tak apa. Tapi penting tu ilmu tu. Ilmu tu yang penting lah, alhamdulillah. Sebab tu saya kata tadi, Iqra' ni baca, tulis, faham, baca, kaji, lihat untuk kenal pencipta kita iaitu Rabb. Tuhan sebagai Rabb ni, Tuhan sebagai pemilik. Bismi Rabbika. Baca dengan nama Rabb. Rabb ni ilah lain, ilah ni yang kita patut sembah. Rabb ni Allah yang punya dunia ni. Jadi setengah ulama mengatakan kalau kita nak dunia pun kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenal pemilik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang memiliki dunia ni, yang memiliki rezeki ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak kaya, nak senang, nak mudah hidup dunia ni, tak ada cara lain lah melainkan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah yang punya. Bukan kita yang punya, bukan manusia yang punya. Jadi jangan takutlah. Jadi kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan beri kita rezeki. Allah akan mudahkan jalan kita di muka bumi ini. Kemudian apa signifikannya malaikat peluk Nabi tu? Peluk kuat. Saya setengah historian ataupun setengah hadis sirah mengatakan Nabi ni sampai sesak nafas. Tak boleh nak bernafas sebab malaikat peluk kuat. Dia punya kepentingannya ataupun dia punya signifikannya adalah untuk betulkan mindset kita bahawa apa yang bakal kamu terima satu hari nanti adalah bukan benda yang ringan. Diberitahu Nabi Muhammad bahawa mesej ataupun risalah yang nak dibawa ni adalah satu risalah yang berat. Mesti ada persediaan mental untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Quran ini membawa perubahan dalam kehidupan. Jadi kalau Quran ni sekadar kita baca tapi tak bawa pada perubahan, kita kena cek balik kat mana silapnya kita ni. Quran ni mesti bawa perubahan dalam kehidupan kita. Dan kita kena tahu dan kena yakin bahawa dalam ayat yang kelima itu kamu sebenarnya tak tahu apa-apa. Bacalah dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita jangan sombong lah.
Kalau kita pandai pun, kalau kita ada banyak ilmu pun, kita jangan sombong. Sebab Allah itulah yang lebih mengetahui segala ilmu itu. Kalau kita tengok ayat yang kelima tu, allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajar manusia kepada apa yang dia tidak ketahui. Ma lam ya'lam. Ma tu tidak, lam tu apa yang ya'lam, yang dia tak tahu. Jadi ilmu tu semuanya ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau janganlah kita rasa bongkak ke, sombong ke, takabur ke. Kalau kita rasa kita lah yang paling hebat. Seperti mana yang berlaku pada Nabi Musa AS kan. Kan dicabar tu. Dicabar Bani Israel, dia kata, akulah yang paling banyak ilmu. Tak ada orang dah yang paling banyak ilmu. Sebab tu lepas tu dia mengembara dengan Nabi Khidir. Baru dia tahu ada orang yang ada lagi lebih ilmu daripada dia. Sebab apa? Sebab setiap benda yang Nabi Khidir buat, dia tanya. Nabi Khidir kata, siapa jangan tanya. Akhirnya putus pengajian dia dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir explain, terangkan kenapa dibuat satu-satu. Dia panjang ceritanya kan. Tapi jangan sekali-kali kita bongkak dan sombong lah. Sebab ilmu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Imam Bukhari, dia berkata, kitab Al-Ilm, berilmulah, maka berilmulah kamu sebelum berkata dan beramal. Sangat penting kita mendalami, mendapatkan ilmu dan jangan terhenti setakat ilmu pada ain yang kita belajar kat sekolah tu. Sekolah tu mungkinlah ada ajar asas sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, tapi tak cukup. Banyak lagi ilmu yang kita kena kejar dan kita kena pelajari, insya-Allah. Dan sekarang ni tak susah nak dapat ilmu ni, banyak tempat. Tak surau, masjid, pengajian, dalam online, macam-macam kursus, kena bayar ke tak bayar ke. Jadi tak ada alasan dah kita nak dapatkan ilmu ni, nak je sekarang ni. Terutamanya yang dah punya pencen ni kan, daripada mengopi dan sebagainya, lebih baik kita dengar ilmu yang disampaikan banyak oleh ustaz-ustaz yang berkhabar dalam YouTube dan sebagainya lah. Okey, itu kita cerita tentang what Al-Quran itu. Yang kedua pula, kita tengok why. 3 soalan dia. What, why and how. Jadi Al-Quran ni diturunkan kepada manusia sebagai hudan linnas. Di mana yang kita selalu baca dalam waktu Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bukan hudan, satu lagi ayat Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu orang yang bertakwa. Tapi Allah sebut juga bahawa petunjuk untuk manusia, bukan petunjuk untuk orang Islam dia. Orang non-Muslim yang nak mencari kebenaran, dia akan jumpa kebenarannya dengan membaca Al-Quran. Dan petunjuk manusia ni, petunjuk kepada manusia ni bukan zaman Nabi je, zaman hingga akhir zaman, sehingga hari akhirat. Sebab itu salah satu daripada mukjizat Al-Quran ini adalah Al-Quran ini terpelihara, dan janji nak pelihara itu adalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia relevan, Al-Quran ini relevan, bersesuaian, boleh digunakan sehinggalah akhir zaman, sehinggalah hari kiamat. Jadi kita sebagai insan, sebagai manusia, bila kita nak berinteraksi, bila kita baca Al-Quran, kita kena memasang niat untuk mendapat petunjuk daripada Al-Quran. Cari. Sebab tu banyak orang, orang yang non-Muslim, contohnya lah, dia baca Quran je, faham masuk Quran, dia memeluk Islam. Tak payah nak pergi jauh-jauh lah, baca Quran je. Dan setengah tu dia hanya baca terjemahan. Contoh macam ni lah, Dr. Maurice Bucaille ni. Dr. Maurice Bucaille ni seorang saintis, doktor yang mahir dalam bidang embriologi, yang terkenal lah di Perancis. Dan dia telah diberikan dana yang agak banyak, 5 juta, untuk belajar Al-Quran dan mencari kesalahan. Apa kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Menarik Mak Saleh ni, atau orang barat ni, dia buat sungguh-sungguh. Dengan dana yang ada tu, 3 tahun pertama dia pergi ke Yaman.
Dia belajar bahasa Arab di Yaman. Kemudian dia sambung lagi 2 tahun atau 3 tahun di Mesir. 5 tahun. Baca lagi Quran, study lagi sebab dia dah faham bahasa Arab tu. Dan akhirnya selepas 10 tahun tu dia buat satu conclusion ataupun kesimpulan daripada apa yang dia baca, daripada apa yang dia belajar. Kesimpulan dia kata sesungguhnya Al-Quran itu terbukti keunggulannya dari sudut sains. Hinggalah zaman sekarang sains mencapai tahap yang agak tinggi. Makna dia, dan akhirnya beliau ni memeluk agama Islam. Saya tengok tadi, yang pertama kesungguhan beliau. Beliau ni sanggup duduk di Yaman belajar bahasa Arab. Anak ni tak tahulah belajar bahasa Arab banyak kali dah. Cikgu pun dah banyak yang tinggal. Tapi tak dapat lepas. Dan apa nama, kelas bahasa Arab ni biasalah. Mula-mula tu penuh 30 orang. Dan akhir-akhir tu 3 cikgu je. Bila masuk saraf tu, mulalah kita pun naik saraf pula tak boleh faham kan. Bayar pun ada, nak online layar setiap Jumaat pagi. Beli kitab, beli. Tidak tua, tak tahulah ke nanti dah susah. Tapi itu tak semestinya menggagalkan kita lah. Sepatutnya kita tengok Mas Salim contoh dia kan. Dia tak tahu alif bata pun. Sungguh-sungguh dia pergi. Duduk di Yaman 3 tahun belajar, pergi Mesir 2 tahun dia belajar. Saya boleh buat terjemahan Quran lah. Dia faham setiap ayat tu apa maksud dia kan. Dan akhirnya dia membuat satu conclusion. Quran ni dia kata dia punya penemuan ataupun apa yang disebut tu, teknologi masa tu tak boleh nak capai. Contohnya beginilah. Dalam surah Al-Baqarah ni, dalam surah apa nama? Surah Al-Alaq ni ayat 1 hingga 5 ni. Khalaqal insana min alaq. Allah yang menciptakan manusia ni daripada alaq. Alaq ni diterjemahkan sebagai segumpal darah. Tapi alaq ni sebenarnya adalah segumpal darah yang tergantung. Jadi al-alaq ni seketul darah yang melekat atau tergantung. Dalam bahasa Melayu dia sebut sebagai lintah tu. Lintah yang gigit kita tu, kita gantung kan? Situlah kita asalnya, darah yang tergantung. Masa zaman Nabi Muhammad, mana ada stetoskop ke, mana ada probe ke nak tengok dalam perut? Tak ada. Tapi sebab itulah boleh mungkin kata, ini sesuatu yang agak menakjubkan. Darah tergantung ni macam lintah tu, hanya orang yang belajar embryologi pada abad ini yang tahu. Abad tu tak mungkin dia tahu dia kata. So dia kata ini bukan pada manusia. Ini mesti daripada Tuhan, daripada God, daripada somebody yang memang high intellect lah. Jadi kita mula dulu al-alaq ni, darah yang tergantung. Semualah berkanan gantung sama, tergantung tak tahu masa tu pun. Kita mula ni darah tergantung. Sebenarnya apa signifikan darah tergantung ni sebenarnya? Kenapa Allah sebut kan? Ayat yang kedua tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Allah nak sebut pada kita, nak beritahu kita tergantung ni maksudnya kita bergantung hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sombong. Hidup kita ni tergantung sejak kita belum dilahirkan. Darah kita tergantung dalam perut ibu kita sebelum dia menjadi daging, tulang dan sebagainya. Kita orang Melayu lah, sebab kita ni bahasa kita tak berapa kuat kan. Kita tengok tak ada apa pun, biasa je kan. Tapi bagi orang yang ilmu dia tinggi dalam konteks teknologi, sains ni, itu satu yang mengagumkan. Sebab dia kaji. Dia tak kaji. Contoh beginilah, kita tengok perempuan ni. Dia ni Kristian. Perempuan ni bidawari. Masuk Islam karena pendeta bilang Al-Quran yang benar. Aku masih ada hidayah pun juga salah satunya untuk juga itu. Ya, dia rekomendan karena dulu aku baca kitab ini sampai banyak konferensi, banyak pikiranku. Ini kan ini terus akhirnya katanya juga ini bikin aku kaget gitu. Kalau kamu mau
Ini satu pengakuan daripada pendeta mengatakan Quran itu tak ada kesalahan dan kesilapan. Dia yakin dan dia baca dan alhamdulillah dia masuk Islam. Pendeta ni kan. Yang ini lagi bagus. Budak ni dia Kristian, menerima tentangan Al-Quran berakhir masuk Islam. Dia baca dalam surah Al-Baqarah kan. Tidak ada keraguan. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia kata tak ada keraguan pada Al-Quran. Dia nak baca, dia kata, daripada ayat tu, bila dia baca ayat tu, dia tersentuh, dia kata Quran ni tak ada benda yang meragukan. Jadi dia kena baca lah, dia sampai dia menjumpai keraguan dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah dia tak jumpa pun satu ayat yang meragukan dia kata. Ayat tantangan di Quran membuat pria Kristen ini masuk Islam. When I seen that the Quran said this is the clear book, I said, okay, I'm going to keep reading this book until it's no longer clear. Namanya Broto, pemuda Latin dari Texas. Sejak lama ia mempelajari Kristen, tapi banyak cerita dalam kitab yang membuatnya bingung. Setiap kali bertanya pada pendeta, jawabannya selalu sama. Iman memang tidak harus masuk akal. Suatu hari Broto membeli Al-Quran hanya karena penasaran. Saat membuka halaman awal, ia membaca pernyataan yang membuat impresi, yaitu kitab ini disebut sebagai petunjuk yang jelas bagi manusia. Broto langsung tertantang. Ia berpikir, baik, aku akan baca sampai menemukan bagian yang membingungkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin ia membaca penjelasan tentang Tuhan, para nabi, dan tujuan hidup, semuanya terasa logis dan konsisten. Disitulah Broto sadar, inilah jawaban yang selama ini ia cari. Pada tahun 2023, ia pun mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Jadi kenapa saya tunjuk ni? Saya tunjuk gambar-gambar. Ada banyak lagi lah. Antum kalau buka YouTube ke, buka TikTok ke, banyaklah orang buat pernyataan-pernyataan ni kan. Saya nak sebut ni kerana mereka bila membaca Al-Quran berubah hidup dia. Ini satu pengajaran yang kita kena ambil lah. Dia baca berubah hidup sebab apa? Sebab dia faham. Dia baca berubah hidup sebab dia mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin atau hudan lin nas. Jadi kita kena approach. Kita perlu mendekati Al-Quran ini dengan niat mendapat petunjuk, mencari pengajaran, reflect pada diri kita insya-Allah. Dan Tantangan di Quran. Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 30. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sedih juga bila baca ni sebab Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan wahai Tuhanku ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini suatu perlembagaan, satu perkara yang mahjura. Mahjura ni adalah suatu yang ditinggalkan, dihijrah. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahawa ada 5 perkara atau 5 perbuatan apa yang disebut sebagai al-mahjura ini. Iaitu yang pertama dia kata meninggalkan tadabbur dan pemahaman. Baca sajalah untuk dapat alhamdulillah kita baca memang dapat pahala, tak nafikan. Tapi kita tak pergi lebih pada itu. Kita tak tadabbur, kita tak faham. Dan kita tinggalkan, ini bukan saya sebut, disebut oleh Ibnu Katsir. Kita tinggalkan pengamalan kita tinggalkan berubat dengannya. Kita meninggalkan berubatnya bukan sebuah fizikal tapi solusi terhadap permasalahan hidup lah. Kita meninggalkan pandangan Al-Quran dan kita meninggalkan berhukum dengannya. Ini 5 perkara lah. Kalau ada dalam hidup kita, kita termasuk dalam kaum yang mahjur, kaum yang telah meninggalkan Al-Quran. Ini Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kaumnya telah meninggalkan Al-Quran dan benda ini berlaku sekarang ini. Jadi the last part ni, pendek-pendek je. Sekarang apa yang perlu kita lakukan? The how. Bagaimana? Apa kita nak buat? Saya tak nak pergi yang detail lah seperti mana yang pernah disampaikan satu ketika dulu kan. Saya nak pergi mudah je. Kita perlu buat 5 perkara terhadap Al-Quran ni. Yang pertama baca. Baca tu yang pertama baca teks Arab. Betul. Tilawatul Quran, baca teks Arab. Yang kedua baca terjemahan. Kalau kita baca teks Arab, kita tak tahu apa yang dimaksudkan, apa yang diperlukan.
Yang ketiga, baca tafsir. Tak boleh baca tafsir, dengar tafsir. Sekarang ni semua ada di kita punya ujung jari kan. Kita perlu peruntukkan setiap hari itu masa untuk kita baca 1 ataupun 2 muka surat. Peruntukkanlah sama ada selepas subuh ataupun sebelum maghrib ataupun selepas maghrib, antara maghrib dan isyak ke, kita baca 1 atau 2 muka surat. Kalau kita malas nak baca 1 muka surat, bacalah 5 ayat. Saya pernah baca satu kata-kata lah yang memang menyentuh diri saya lah. Dia kata apa? Kalau kamu tak baca Quran pada hari itu, seolah-olah Allah tak bercakap dengan kamu. Kalau kamu tak baca Al-Quran pada hari itu, seolah-olah Allah tak nak berkata-kata dengan kamu. Sebab Quran ini kalimah Allah, kalamullah, kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengoklah hidup diri kita kan. Allah bagi kita masa 24 jam. Saya rasa tak adalah orang yang sesibuk-sibuk Nabi Muhammad SAW pun. Dialah seorang rasul, dialah seorang pemimpin, dialah seorang suami, dialah seorang panglima perang. Semua dia ada. Kita tak banyak pun peranan kita kan. Tapi kita kata kita sibuk. I think tak masuk akal lah. Tak masuk akal lah. Jadi puan-puan spend lah 20 minit, 10 minit kita baca Quran ni. Baca, jangan baca teks Arab sahaja. Betul tak nafikan Rasulullah SAW kata, aku tak katakan alif lam mim itu satu ayat, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf kan, satu kebajikan. Tapi baca terjemahan dia. Sekarang ni banyak lah, kita boleh buka dalam handphone, tab ke website dalam komputer, okay? Baca terjemahan. Kemudian baca, tak sebab baca pun dengar tafsir. Kita kena buat begini. Sebab apa? Kita nak menjadikan Al-Quran ini sebahagian daripada kehidupan kita. Yang kedua, proses yang selalu orang sebut sekarang ni, sebutan jarang orang sebut, ialah tadabbur. Tadabbur adalah proses kita berfikir tentang bagaimana ayat Quran tersebut berkaitan dengan diri kita, kebesaran Allah dan persiapan untuk setiap orang. Ini kewajipan semua Muslim. Tafsir ni kewajipan orang-orang yang berilmu je, sebab dia ada kaedah-kaedah, dia ada baca, faham bahasa Arab dan sebagainya. Tapi Allah sebut dalam surah, 2 surah Allah sebut tentang tadabbur ini. Patutkah mereka tidak mahu memikirkan mentadabburi isi Al-Quran? Dia tuju kepada semua orang, bukan orang yang berilmu ke ataupun orang yang boleh tafsir ke. Dan ayat lain dia kata, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkatan, supaya mereka bertadabbur, yatadabbarul ayat, dengan ayat-ayatnya, supaya orang-orang yang mempunyai akal fikiran dapat mengambil pelajaran. Kita tadabbur ni semua orang kena buat, bukan orang yang ada kemahiran tafsir. Tapi nak sampai tahap tadabbur tu, baca terjemahan. Kita tadabbur ni, kita ambil pengajaran, kita ambil pelajaran sekadar kemampuan kita. Kalau kita tak mampu nak pergi tafsir yang mendalam, kita ambil lah apa yang pengajaran yang kita boleh kita ambil daripada ayat itu. Yang pertama baca, yang kedua tadabbur, yang ketiga kita kena amalkan. Basic je, kita kena buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Yang ketiga, kena sebar. Tahu kawan-kawan kita, ajak kawan-kawan kita. Kerana kelebihan khairukum min ta'lamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita belajar Al-Quran dan kita ajar, kita amalkan. Dan yang kelima kita kena sebarkan. Jadi proses ini mudah je. Anda punya mesej ni lah, the how ni, akhir kalam ni. Baca, jadikan Al-Quran itu sebagai dulu orang kata baca surah khabar, hari-hari kita tengok surah khabar kan. Baca, peruntukkan waktu, cari masa dalam hidup kita. Faham, tengok maksud, dengar tafsir, baca tafsir. Tadabbur, reflect, ponder, fikir apa signifikan ayat itu dalam hidup kita. Kita amalkan dan kita sebarkan pada rakan-rakan kita, insyaAllah. Dan akhir sekali, jadikanlah Al-Quran ini sebagai sahabat, teman baik kita, sebagaimana kita bersahabat baik dengan handphone. Pernah kita tanya seorang ulama, orang dulu lah, ulama-ulama dulu, dia kata macam mana dia berinteraksi dengan Al-Quran. Dia jawab senang je kata, dia berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana kamu sekarang ni berinteraksi dengan handphone. Anak kata semua orang lah
tak lepas lah dalam sehari mesti tengok handphone. Satu hari kadang-kadang 10-15 minit mesti tengok mesej ke berita ke apa kan. Jadi cuba kita analisa dalam handphone tu kan dia beritahu berapa jam kita spend kan. Dia bandingkan pula, kita analisa berapa jam kita spend untuk baca, untuk tengok, faham Al-Quran. Dan akhir sekali ingatlah kata-kata yang pernah menyusup hati anak itu sendiri, iaitu kalau kita tak baca Quran ini, kita tak faham Quran ini, dalam satu hari itu seolah-olah dia kata Allah tak nak berbicara dengan kita. Itu kat dunia kan, kalau Allah tak berbicara kita di akhirat, lagi susah kita. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada tazkirah yang anda sampaikan, terutamanya buat diri anda sendiri. Dan haraplah lepas ni kita jangan biarkanlah Al-Quran itu duduk dalam almari hanya buka dalam bulan Ramadan, tapi jadikanlah Al-Quran itu sebahagian daripada kehidupan kita, sebahagian daripada rutin. Kalau kita tak baca Quran hari itu, kita rasa something missing, sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita bertambah baik dari sehari ke sehari. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.